Okay, welcome to my channel. So hari ni kita akan main game bernama FNAF Five Nights at Freddy lah, yang kata panjang. Ni kita dalam dah lama tak main, sebab yang aku tahu cuma aku main dekat handphone sepupu aku. Handphone sepupu aku ada game tu, apa, Five Nights at Freddy yang berbayar berapa ringgit aku tak tahu. Mungkin dalam RM10 ke, RM10, RM7 ke RM8, aku dah lupa. Tapi sekarang kita main versi Roblox ni lah. Kita main versi Roblox ni. Ni skin aku yang utama lah. Aku cari yang Sigma mana ada Zia. Sigma. Okey, ni buka dia tu. Kita cari orang hitam ke, orang hitam geng. Hitam. Orang hijau. Orang hijau. Kita cari orang niga. Hitam. Ini aku cari. Mantap. Aku suka dengan skin dia. Okey. Noob. Jadi Golden Freddy. Mantap. Okey. Tanpa basa-basi kita mainkan game dia. Awal-awal tu aku main game tu lah, FNAF. Tapi bila main je, seram. Terkejut aku. Awal main macam biasa, tapi terkejut lah, seram. Muka dia seram sangat weh. Aku terkejut tu, sampai kan aku terbaring, tergelentang dekat karpet aku. Ni main dia macam mana kan? Aku tak tahu. Okay, dah. Sekarang macam mana nak arah ke kanan kiri ni? Sini ke? Macam mana? Yang aku tahu cara kat handphone je lah. Macam mana geng? Tak ada. Kita terpaksa lah guna campuran handphone dengan tu. Okay, kita terpaksa juga sebab aku kesusahan nak main. Alam. Aku bermain. Aku tak peduli, aku main juga. Aku main juga. Aku tunggu dah, penat aku. Macam mana nak main dia? Aku asli bagus kita jaga tu lah, abang kanan. Aku rasa lagi bagus jaga kanan dibandingkan jaga kiri. Jaga kiri tu macam musuh pula. Foxy dah ada lari weh, lambat pun aku. Lancau. Dah, skip. Kita diam sekejap. Diam sementara. Aku lagi bagus pakai versi handphone-nya. So kita lupa aku tutup dulu. Baru je ke sini.
bagi aku. Niga. Ni cara aku nak main Oh, di sini pula. Sini. Tak ada. Mana dia? Butuh kau. Sabar. Kita kena fokus. Mana hitam? Oh, tu hitam. Hitam dah kembali ke tempat asalnya. Macam ni lah aku main selalu. Tak penting bagi aku. Bagi aku tak penting. Sebab nak kena tengok ni. Oh, alamak. Kita tutup sini. Tengok sebelah. Tengok sini. Tak ada. Okey, kita cek sini. Dah agak. Dia mesti ada itu. Disebabkan aku terpaksa tutup pintu sebelah kanan, sebelah kiri, sebab bahaya geng. Oh, dah agak. Cek sebelah. Tak ada pun. Aku rasa kat belakang. Ni pula. Yang paling kita utamakan pintu kanan. Sebab kalau pintu kiri bahaya. Pintu kiri ada foxy, jadi kita kena tutup sementara dah agak. Tapi yang betul juga cara aku macam ni.
Belok kiri, belok kiri. Okay, selamat. Ni ada lagi. Kita tak boleh buka kan, bahaya. Sampai power kedakan simpanan sementara. Tengok ada lagi makanan. Okey, dia mendekat. Okey, tak apa. Kalau dia mendekat, tengok dulu. Tak ada. Okey, kita buka sementara. Bahaya tu. Ni maksudnya dia dah kat depan pintu. Dia dah ada kat depan pintu. Nak pancing aku ni. Dia nak pancing. Percaya sumpah. Dia nak pancing aku. Dagak. Ada dia. Hilang lah bodoh. Hilang kau dari mata aku. Hilang kau dari dunia aku. Kau tidak penting untuk aku. Ada dia. Okay, tak ada dia. Buka. Cek sebelah. Okay, Foxy ada. Jadi kita tak boleh buka pintu. Tak boleh. Bahaya. Kalau kita buka, Foxy dia akan dagak. Cepat woy, bateri aku nak habis. Aku pro lah kau ni. Dah tamat dah. Jom. Bye, jangan lupa subscribe. Kau tambah.